Selamat datang ke channel Cikgu Syazwan, Music Teacher anda. Assalamualaikum semua, nama saya Cikgu Syazwan. Hari ini kita nak belajar matematik tahun 2. Jangan lupa like, share dan subscribe channel Cikgu Syazwan, kerana subscribe itu adalah percuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita dalam channel Cikgu Syazwan. So, hari ni kita nak belajar tentang matematik tahun 2. Ya, matematik tahun 2, iaitu ada 2 topik yang menarik pada hari ini. Yang pertama adalah nilai tempat dan digit, dan yang kedua, cerakin nombor. Bersama saya Cikgu Syazwan dalam channel Cikgu Syazwan. Yang penting, yang pertama sekali adalah like, share dan subscribe supaya semua orang dapat tahu matematik tahun 2 ni mudah, senang dan boleh belajar di rumah bersama ibu bapa dan guru melalui PDPR masing-masing. Okey, kerana subscribe itu adalah percuma. Jom kita tengok video yang seterusnya. Okey, anak-anak murid semua, yang pertama kita akan lihat nilai tempat dan digit. Ya Allah, apa benda ni nilai tempat dan digit ni? Okey, tak apa, jangan risau. Cikgu akan ceritakan satu persatu. Yang pertama adalah bersama Among Us kuning. Okey, nilai tempat. Okey, kita mesti tahu nilai tempat. Apa itu nilai tempat? Sekejap lagi kita tengok. Okey, bersama Among Us merah yang akan menerangkan tentang nilai digit. So, kita akan teruskan kepada video kita yang seterusnya. Kita pergi kepada nilai tempat. Okey, nilai tempat kita boleh bahagikan ke beberapa rumah. Okey, kita tengok apa yang akan diterangkan. Tapi cikgu ada satu tips kat sini. Kita kena ingat hari raya puasa. Okey, hari yang berwarna merah tu adalah hari. Okey, yang warna merah tu adalah hari. Okey, yang ni ri ini adalah ribu. Okey, ra ini adalah ratus, pu ini adalah puluh, dan sa ini adalah rumah sa. Okey, ingat sampai bila? Sampai darjah 6 kena ingat benda ni. Okey, so seterusnya kita tengok apa yang akan berlaku. Okey, kita ada 3 rumah saja untuk saya kenalkan pada hari ini. Rumah pertama, rumah kedua dan rumah ketiga. Okey, rumah pertama adalah rumah ratus. Okey, rumah kedua adalah rumah puluh, dan yang paling belakang sekali adalah rumah sa. Nilai digit. Okey, nilai digit ni adalah bentuk angka. Okey, bentuk angka iaitu bentuk nombor 5, 9, 3, 593 dan sebagainya. Okey, ingat sampai bila nilai digit dan nilai tempat adalah benda yang berbeza. Jangan tersalah tulis jawapan. Okey, baiklah anak-anak murid sekalian. Okey, nilai tempat kali ini cikgu nak bagi contoh. Yang pertama di sini kita ada 3 kotak, 3 kolom, iaitu wakilkan kepada nombor 771. Okey, kita tengok yang paling belakang sekali, iaitu nilai tempat. Yang pertama sekali adalah nilai tempat, yang belakang sekali adalah nilai tempat. Kalau kita panggil bahasa senang, rumah sa. Okey, selepas rumah sa kita tengok nilai digit. Adakah satu sama dengan nilai digit rumah sa? Ya, sa mewakili rumah nombor ataupun mewakili nombor yang mempunyai nilai 1 sahaja. Okey, kita pergi kepada nilai tempat seterusnya adalah puluh. Okey, nombor 7, nilai digit 70. Okey, dan yang berikutnya adalah rumah
ataupun nilai tempat ratus. Nombor diwakilkan adalah 7 dan nilai digit adalah 700. Saya ada nombor di hadapan kita ni adalah 652. Okey, mengikut rumah kita buat daripada belakang dahulu. Okey, daripada belakang adalah rumah sar, iaitu nilai tempat dia adalah rumah sar, iaitu angka yang bernombor 2. Okey, so nilai digit dia sama, iaitu 2. Yang seterusnya rumah puluh. Okey, nombornya adalah 5. Berapa nilai digit dia? Nilai digit dia adalah 50. Okey, baik. Dan rumah yang terakhir adalah rumah ratus yang mewakili kepada nombor 6. Agak-agak berapa nilai digit dia? Betul, nilai digit dia adalah 600. Kita kepada contoh seterusnya. Okey, anak-anak murid sekalian, nilai tempat, nombor dan nilai digit yang terakhir contoh yang kita akan tengok di hadapan ni adalah nombor 4, 2 dan 8. Okey, kita pergi nombor 8 yang belakang sekali tu. Okey, nombor belakang sekali adalah nilai tempat sar. Okey, nilai tempat sar dan nilai digitnya tetap sama juga, iaitu nombor 8. Okey, nilai tempat puluh pula, nombornya adalah 2. Agak-agak berapa jawapan dia? Cikgu tak dengar. Oh, betul. Okey, jawapan dia adalah 20. Okey, nilai tempat yang berikutnya adalah ratus. Nombor 4. Ni mesti dah pandai ni. Okey, mesti dah pandai ni. Jawapan dia adalah 400. Betul semua. Okey, baik, kita buat latihan bersama. Latihan yang senang, latihan yang mudah. Kita cuba selesaikan yang terdapat dalam buku teks anda. Okey, semua ini adalah salah satu soalan yang terdapat dalam buku teks kamu. Okey, kita akan cuba buat sama-sama. Kita akan jawab soalan ni bersama-sama dalam video saya ini. Okey, baik. Saya nak pilih pen. Okey, cikgu pilih pen. Okey, nilai tempat bagi sifar. Ingat nilai tempat. Nilai tempat. Okey. Yang mana 450 ataupun 450. Okey, yang digariskan adalah sifar. Sifar yang digariskan. Okey, yang digariskan adalah sifar. Tempat yang paling belakang sekali cikgu ajar, dia ada 2 huruf. Ejaan dia seperti ini. S A sa. Okey. Berapakah nilai digit dia? Ya, betul. Sifar ataupun kosong. Okey, baik. Yang seterusnya, soalan seterusnya ni, yang ni 612. 612 kita sebut sebagai 612. Okey, 612 ni yang digariskan adalah nombor 1. Okey. Tadi kita bagi yang ni rumah sar, sebelah rumah sar ataupun nilai tempat selepas rumah sar yang kat depan tu adalah rumah P U L U H. Puluh. Ya, betul. Okey. Macam mana jawapan nilai digit ni? Kalau rumah puluh mesti ada 2 angka. Betul, 10. Okey. Soalan ketiga ni pun senang, sama je tadi. Sama jawapan yang atas. Nilai tempat dia adalah sar. Okey. Maafkan cikgu, tulisan cikgu buruk sikit sebab kita pakai mouse saja. Okey. Alright. Okey, yang ni kita akan cuba jawabkan. Nilai digit dia adalah 3. Okey, nilai digit sebab dia berada daripada rumah sar. Yang terakhir. Okey, ni semua. Tengok soalan ni. Okey, so yang digariskan adalah digit yang bernombor 8. Nilai tempat adalah betul. Ratus.
Okey. Baik. Berapakah nombor ataupun nilai digit yang kita perlu isi di bahagian paling akhir sekali ni? Betul. 8 dah betul. Tapi jangan tulis 8 saja. Kalau tulis 8 saja, jawapan anda salah. Anda kena buat 800. Okey. Harapkan semua boleh faham dan mengerti tentang nilai tempat dan nilai digit. Okey, mesti korang ingat tadi kita nak main game Among Us, tapi sebenarnya kita tak main game Among Us. Okey, kita nak belajar tentang nombor, nilai tempat dan nilai digit. So sekarang ni kita pergi kepada cerakinkan. Okey, semua kita masuk ke dalam topik yang seterusnya, iaitu cerakin nombor. Cerakin nombor ni kita akan lihat sama juga macam tadi. Okey, iaitu cerakin nilai tempat dan cerakin nilai digit. Mari kita pergi kepada video seterusnya. Okey, anak-anak murid sekalian, kita tengok yang pertama, cerakin nilai tempat. Okey, macam mana kita nak cerakin nilai tempat, cikgu? Ini cara dia. Okey, ini caranya 587 atau 587. Bagaimana kita nak buat? Kita tengok anak panah di bawah dan apa yang tertera di hadapan anda. Inilah contoh cerakin nilai tempat, iaitu 500 tambah 80 tambah 7 sah. Ini adalah contoh macam mana kita nak cerakinkan nilai tempat. Okey, baik. Tadi kita cerakin nombor, iaitu cerakin tempat tadi. Tapi yang ni kita cerakin nilai digit. Cerakin nilai digit ni berbeza sedikit. Sedikit je berbeza. Tak susah, tak payah. Okey, nombor yang sama 587. Okey, ini caranya. Ini caranya adalah 500 tambah 80 tambah 7. Tulisannya adalah, ayat matematik dia seperti nombor ataupun digit penuh. 500 tambah 80 tambah 7. Okey, kita ada sedikit soalan cubaan daripada saya. Okey, kita nak tengok jawapan ni. Cerakinkan nilai tempat. Cerakinkan nilai tempat iaitu 321. Okey, 300 tambah, okey, kita tengok lagi. 300, okey, kat sini 300 tambah 20 tambah apakah tempat kosong ni? Tempat kosong ni. Okey, kita boleh tulis jawapan ni, kita rujuk pada atas ni. Rujuk pada atas ni. Okey. Berapa jawapan dia? 1. Kita tulis 1. Okey. So 300 tambah 20 tambah 1 sah. Okey semua, kita nak buat satu lagi soalan. Okey, kita buat sama-sama ni. Kita buat sama-sama. Okey, so kita ada 321 ataupun 321. Kita ada jawapan yang disediakan adalah 20 tambah 1. Apakah jawapan di dalam tempat kosong di hadapan awak semua? Betul, 300. Okey, 300. Okey, kita dah sampai ke penghujung rancangan kita pada kali ini. Okey, kita akan buat satu lagi latihan bersama-sama. Kita akan buat tutorial menjawab nilai tempat dan digit, iaitu cerakinkan nombor ini. Okey, baiklah. Kita akan cuba menjawab soalan ini bersama-sama. Okey, soalan A. Okey, 297. Dia dah bagi jawapan kat kita 200. Dia bagi kat kita 9. Apakah 9 ni? Okey, cikgu dah ajar sebelum tadi. Okey, kita iaitu ya betul, puluh. Okey, 10 dan 7. Saya dengar dah sikit dia jawapan dia betul tu. Yes, bagus, tahniah. Okey, kita pergi kepada soalan B. 605. Okey. 605. Jawapan dah betul tu. Sikit lagi. 6 tak betul ke? Betul, 600. Tahniah. Okey. So tambah
0 tambah 5 sah. Okey. So kita pergi soalan C. Soalan C 814. Dia dah bagi jawapan kat kita 800. So kita ada 2 lagi tempat kosong. Betul. 1 tu. Berapa? Kita kena move belakang lagi. Betul. 10. Okey. Dan yang belakang sekali paling senang. Kita ambil saja ni. Okey. Kita ambil saja digit tu apa? 4. Okey. Dan soalan yang terakhir guys, anak-anak murid sekalian. So kita ada 930. So kita akan tulis jawapan yang pertama, kita ambil nombor ni. Nombor ni. Okey. 900 900 tambah 30 belakang. Ni orang panggil telur ayam tu kan. Bukan telur ayam, iaitu sifar. Okey. Itu saja perkongsian cikgu pada kali ini. Diharap semua yang hadir dalam channel cikgu untuk pelajaran kali ini, matematik tahun 2, iaitu nilai tempat dan digit serta cerakingkan nombor, dapat memahami dan dapat membuatnya bersama guru-guru anda di sekolah. Tadi seronok kan kelas cikgu. So jangan lupa like, share dan subscribe channel Cikgu Syazwan, kerana subscribe itu adalah percuma. Kita jumpa lagi di video akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.